Kalau korang travel kan, benda yang paling turn off sekali masa korang nak membuang. Sebab dia punya toilet memang tak ada bidet kan. Memang tak ada bidet. So macam mana korang nak membuang? Takkan nak guna tisu kan? Kita guna benda ni guys. Benda ni, kejap aku tunjuk kat korang semua. Dia portable bidet. Korang just takungkan air, letak dia punya hose ni kat dalam ni. Lepas tu dekat bahagian bawah ni, kalau korang tekan kan, dia akan keluar air. Ni level 1. Kalau kau tekan lagi dekat bahagian bawah ni, dia akan jadi lagi kuat. Ni level 2. Dekat situ dia ada dia punya battery indicator. Lepas tu kalau korang nak charge kan, dia punya benda ni dah habis bateri, kau boleh charge kat situ. Dia guna port type C je. So senang. Lepas tu dekat sini dia ada protection juga. Kalau korang tolak macam tu, dia tak akan mudah untuk tertekan. So benda ni memang senang. Korang just takungkan je dalam air, lepas tu kau boleh guna. Ataupun dia ada sediakan juga benda ni. Benda ni pun ada juga disediakan. Yang ni kau boleh isi air kat dalam ni. Isi air kat dalam ni. Lepas tu lubang ni kau boleh letak macam ni. So dia akan sedut air tu keluar. Kalau korang tak nak takungkan macam ni.